Apa hukum kita minta maaf, dia tak maaf juga? Jawabnya sudah selesai bahagian kita di dalam dunia. Akhirat belum selesai. Dia akan dipanggil semula. Kamu melakukan kesalahan pada si fulan. Si fulan tu buat agama. Saya halalkan. Ada tak? Akhirat baru dia halalkan. Kerana apa? Kerana dalam dunia dia tak nampak lagi. Dia akhirat dia nampak syurga, Allah tunjuk. Habis hak salah dia maaf lagi. Itu satu kisah. Kisah yang kedua, bila dia halal dia maafkan orang, Allah maafkan dia pula. Dan yang ketiga, kes dia tak maaf. Dia kata saya tak maaf. Kalau dia tak maaf, kita kena bayar balik. Dalam dunia guna duit bayar, akhirat guna pahala. Jadi katakan kena ambil 50 pahala kita sesuai dengan kesalahan. Kita ada 200 pahala, bayar dia 50, ada 150, boleh masuk syurga. Jadi masalahnya kalau kita hutang balik. Kita ada pahala 50, buat jahat ke orang 2000. Disebut dalam hadis sahih, dosa orang tu dipikul atas belakang kita dan kita dilempar dalam api. Kerana jahat sangat. Kita kena berhenti dah buat jahat, tambah pahala pula biar banyak. Kerana apa? Banyak lagi kita nak bayar sama.